Assalamualaikum cikgu. Salam. Apakah kejayaan cikgu jika cikgu tidak menjadi cikgu? Kalau saya tak jadi cikgu, mungkin saya akan jadi chef. Tahu sebab saya rasa saya pandai memasak. Saya kemungkinan bakery kerana saya suka membuat roti. Cikgu ingin menjadi seorang juruterbang. Bagi murid-murid yang bercita-cita menjadi juruterbang, so you have to work hard and achieve with best excellent results. Cikgu mungkin akan menjadi penyanyi rock. Serius. Cikgu minat dengan Awi dulu. Serius. Kalau tak jadi penyanyi rock dah. Tapi sekarang ni jadi cikgu, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, Ustazah paling minat sebenarnya adalah sains. Jadi mungkin antara doktor ataupun chemical bolehlah. Kalau cikgu tak jadi cikgu lah, cikgu akan jadi doktor, insyaAllah. Itulah. Cikgu akan jadi MA, Medical Assistant. Okey, cikgu ada 3 pilihan dulu masa cikgu kecil. Pertama, pramugari. Yang kedua, guru. Ketiga, penyanyi. Cikgu nak jadi florist. Jadi peguam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tak jadi cikgu, saya jadi pramugari. Saya akan jadi seorang polis. Kalau saya tak jadi cikgu, cikgu nak jadi pramugari. Waalaikumsalam. Saya akan jadi pemain bola sepak bumi. Cikgu akan jadi farmasis. I think if I'm not a teacher, I would most probably love to be a reporter like you, because I love to actually I like to roam around asking people about whatever things that the audience or the public would love to hear. Okay, good morning. Kalau tak jadi cikgu, saya nak jadi lawyer. Oh, saya nak jadi tukang masak. Membaca berita. Saya pernah dulu bercita-cita nak jadi pegawai immigration. Tapi apa boleh buat, tak ada rezeki di situ. Jadi cikgu pun alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kerana dapat berbakti kepada anak-anak bangsa. Terbaik. Cikgu akan jadi tukang masak. Sebab cikgu minat masak. So cikgu suka jadi chef. Cikgu nak jadi DJ radio. Kamu jadi cikgu apa hari ini? Cikgu Sifandi. Kenapa cikgu Sifandi? Sebab saya suka dia. Saya jadi cikgu Marta. Kenapa? Sebab cikgu Marta best. Ustazah Adila. Kenapa? Sebab suka dia mengajar. Ustazah Zwandi. Kenapa? Sebab Ustaz Samsam. Saya jadi cikgu Aslinda. Kenapa? Sebab cantik. Cikgu Aisyah. Kenapa? Sebab dia baik. Ustazah Siti Nur Fauziana. Sebab saya suka dia kerana dia baik dan dia lemah lembut dengan dia pandai mengajar saya. Saya jadi cikgu Sifandi. Sebab dia lawak. Cikgu Razwina. Sebab apa? Sebabnya sangat baik hati. Cikgu Razila. Sebab apa? Sebab dia baik. Ustazah Adila. Sebab apa? Dia baik. Cikgu Mary. Sebab apa? Sebab saya suka subjek BI. Ustaz Zuladi. Sebab apa? Sebab itu guru kelas dan saya ingat dia selalu. Cikgu Amizul. Sebab apa? Sebab dia baik hati dan cara pengajaran dia sangat baik. Cikgu seperti Ustazah Rozana kerana dia selalu mengajar saya bola balik. Cikgu Ustazah Rozana suka my favourite-nya. Saya mau menjadi cikgu Ustazah Rozana kerana saya idola kepadanya. Harapan saya terhadap guru-guru di sekolah ini sebenarnya sangat besar. Pertama sekali saya nak guru-guru memahami apa sebenarnya kerja buat seorang guru. Roh guru itu kena ada dan kita sentiasa mendepani segala keperluan anak-anak. Maksudnya sebagai guru kita tahu kerja guru
dan kita sentiasa bahawa kerja itu adalah ibadah. InsyaAllah kalau kita seronok buat kerja, kita tak akan ada rasa apa-apa kegusaran ataupun apa-apa kesulitan. So harapan saya kepada semua guru SK Agama, teruskan momentum kecemerlangan. Saya tahu ramai yang hebat, ramai yang cemerlang, dan teruskan berbakti untuk agama, bangsa dan negara, dan fokus untuk memastikan anak-anak kita sentiasa cemerlang dunia dan akhirat. Okay, keep it up.